Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton TV PSS SK Goa Tok Deh yang dikasihi. Selamat datang ke sesi podcast yang khas sempena majlis pertukaran guru besar kita yang dikasihi, iaitu Encik Bakri bin Haji Mak Nur, yang akan meneruskan perkhidmatan beliau di SK Ottoman Talib 1. Saya Nur Humaira Aisyah binti Muhammad Dasuki, wartawan TV PSS SK Goa Tok Deh. Pada hari ini, saya berpeluang menemu bual Tuan Guru Besar bagi berkongsi pengalaman, kenangan serta pesanan buat seluruh warga sekolah. Assalamualaikum Tuan Guru Besar. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama TV PSS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka bicara, bolehkah Tuan Guru Besar berkongsi bilakah Tuan mula bertugas di SK Goa Tok Deh dan berapa lamakah tempoh perkhidmatan Tuan di sini? Okay, terima kasih kepada adik PSS SK GTD. Alhamdulillah, saya bermula bertugas di SK Goa Tok Deh pada 1 Februari tahun 2004, maknanya 3 tahun lepas lah. Saya bertugas di sini. Sebelum itu saya bertugas di SK Bihar, Gua Musa, dan dipindahkan ke Pasir Mas dan ditempatkan di SK Goa Tok Deh. Sepanjang tempoh perkhidmatan Tuan di SK Goa Tok Deh, apakah pengalaman yang paling bermakna dan tidak dapat dilupakan? Oh, banyak sangat pengalaman. Yang pertamanya, saya mendapati semua warga SK GTD, saya singkatkanlah SK Goa Tok Deh ini kepada SK GTD. Dari segi murid-muridnya amat ramah, prihatin dan suka untuk mengambil tahu tentang hal-hal berkaitan dengan pendidikan, untuk mencari ilmu lah. Di samping giat mencukir bakat di antara murid-murid ni di kalangan mereka untuk berhadapan di depan orang ramai, dan di kalangan warganya pula guru-guru cukup ramah dan berdedikasi dan banyak memberi impak kepada seluruh warga SKGTD, terutamanya pada murid-murid, di mana banyak pembelajaran dan aktiviti program yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu dan semangat serta karisma murid-murid di SKGTD. Bagaimanakah perasaan dan pandangan Tuan apabila menerima pertukaran ke sekolah baru, iaitu SK Ottoman Talib 1? Pengalaman ialah setiap yang datang mesti akan pergi, tapi untuk meninggalkan SKGTD ni atas arahan pertukaran amat terasalah sedikit di hati, sebab saya baru berada di sini bermasa 3 tahun. Banyak lagi program perkara-perkara yang perlu saya buat untuk meningkatkan mutu pendidikan di SKGTD. Seterusnya meningkatkan karisma warga pendidiknya untuk melihat pendidikan di SKGTD ini ke arah keharapan. Apakah harapan dan nasihat Tuan Guru Besar kepada murid-murid SK Goa Tok Deh? Harapan saya pada murid-murid selalulah dengan arahan guru, arahan semualah yang berada di SKGTD ini, untuk mencari ilmu seberapa banyak yang boleh, supaya kelak murid-murid ini tidak berada di tahap yang rendah, semuanya berada di tahap yang lebih cenderung kepada untuk meningkatkan diri dalam pendidikan, supaya di akhir nanti dapat pergi ke sekolah menengah, seterusnya masuk universiti dan boleh membantu semula warga-warga di SKGTD ataupun komuniti sekitarnya. Tuan Guru Besar,
Bagi pihak seluruh warga SK Gua Tok Deh, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuan. Kami juga berharap Tuan tidak akan melupakan kami di sini. Apakah ucapan terakhir Tuan untuk seluruh warga sekolah? Okey, untuk warga SKJTD selalu berada dalam ingatan saya. InsyaAllah saya berharap semua warganya walaupun menerima usaha baru, walaupun saya tidak lagi berada di sini, apa yang saya tinggalkan diteruskanlah, dan saya berharap murid-murid mendapat sikap yang lebih baiklah dalam menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah. Seterusnya menunjukkan sikap sasiah yang tinggilah terhadap komuniti luar ataupun kepada masyarakat yang selalu ingin melihat warga SKJTD ini serta murid-murid ini berada di level yang lebih baik. Terima kasih Tuan Guru Besar atas perkongsian yang sangat bermakna. Kami warga SK Gua Tok Deh mendoakan agar Tuan sentiasa diberikan kesihatan dan yang baik dan dipermudahkan urusan di SK Ottoman Talib 1. Bagi pihak TVPSS SK Gua Tok Deh, kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Encik Bakri bin Haji Makno. Dan semua akan sentiasa dikenang dan budi mulia sentiasa disanjung. Saya Nur Humaira Aisyah binti Muhammad Dasuki mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mewakili pihak pentadbir dan juga seluruh warga sekolah. Kami merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar atas segala jasa pengorbanan dan juga kepimpinan beliau yang banyak dicurahkan sepanjang berkhidmat di sekolah SK Gua Tok Deh. Segala tunjuk ajar dan juga komitmen beliau serta dedikasi Tuan Guru Besar akan sentiasa menjadi sumber inspirasi buat kami semua. Semoga Tuan Guru Besar terus diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan juga mencapai lebih banyak kejayaan di tempat baru. Selamat bertugas di sekolah baru. Jasa dikenang, budi disanjung. Terima kasih atas segala-galanya. Yang jauh di mata, tetap dekat di hati. Selamat maju jaya dan semoga terus cemerlang memimpin di sekolah baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar Cik Bakri Haji Muhammad Noor yang telah berkhidmat di sini selama hampir 3 tahun. Jadi personally terasa juga di atas pertukaran cikgu ke sekolah yang baru. Apapun saya ucapkan selamat berkhidmat di sekolah yang baru dan terima kasih banyak-banyak di baik jasa bantuan yang diberikan sepanjang berada di sini, terutamanya kepada bidang hal ehwal murid dan teruskan kecemerlangan cikgu di tempat yang baru. Harapnya tidaklah jauh di mata dan jauh di hati. Assalamualaikum, GP Bakri. Sepenuh pertukaran GP ke SK Skot 1, saya ini mengucapkan selamat bertugas di tempat baru dan sentiasa sukses di tempat baru, dan jangan lupa kami di SK GTD. Selamat berpisah GP Bakri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat kepada urusan kita Encik Bakri bin Mano. Terima kasih kerana banyak berjasa kepada SK Gua Tadih, terutamanya telah berjaya menyediakan sumber air boring, sistem speka di sekolah dan beberapa perkara lagi. Cuma kalau boleh menyelesaikan padang tapi walau bagaimanapun terbaik kepada guru besar Encik Bakri. Selamat maju jaya pada masa-masa yang mendatang. Thank you. Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Azlida untuk GB Bakri. Terima kasih setelah saya cikgu jadi guru besar saya, banyak kita boleh belajar daripada cikgu. Terima kasih sepanjang kita kenal cikgu. Seorang cikgu yang boleh bekerjasama lah dengan saya. Terima kasih cikgu. Okay, Assalamualaikum. Saya Teacher Fatona. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada guru besar kesayangan semua, Encik Bakri bin Mano. Semoga terus maju jaya. Semoga dapat meneruskan kesemerlangan dan kegemilangan di tempat baru. Dan terima kasih atas segala kepimpinan yang memberikan penuh inspirasi kepada semua warga SKGPD. Panjang umur, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Saya guru besar SK Gua Tadih. Saya ucapkan selamat maju berjaya bila berada di sekolah baru. Dan terima kasih juga untuk cikgu yang telah banyak mengajar kami di SK Gua Tadih ini tentang apa yang perlu dilakukan semasa kami berada di sekolah ini. Terima kasih cikgu dan selamat maju jaya di tempat baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat bertugas di tempat baru pada GB kita. Dan sepanjang saya mengenali beliau seorang yang baik dan sentiasa memberi kerjasama kepada semua guru. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya tempat baru. Dalam musikku merajuk seketika yang ku pergi meninggalkan dirimu, tanpa ku duga lilin menjadi barang, gurauan ku jadi dilema prasangka. Menyangka aku pergi karena dia yang tak pernah wujud dalam alam cinta. Belum sempat ku jernihkan suasana, engkau pula yang hilang entah kemana. Puas sudah ku mencari, ku tinggalkan pesan ku kirimkan, berita agar dapat ku temui dirimu. Umpama sebutir permata yang sirna, andai dapat ku undurkan putaran dunia, ingin ku ubah semula kata-kata dan tingkah lakuku yang sama.